warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama aku. Okay. Okay, baik. Hari ni aku nak pasang 2 biji motor ni. Kau tengok sini lah Okay, tu dark grey dengan ini sekarang ni aku nak settlekan hak biru ni pula. Aku nak pasang dulu. Sebab tu ada barang lagi. Grey tu ada barang lagi yang kita perlu beli. Ada lagi sikit lah, ada sikit lagi. Barang dalam. So aku malah nak pasang habis. Kalau pasang habis lagi kena buka balik. Betul tak? Okay, so biar dulu lepas tu kita settle hak ni pula geng. Kita settle hak biru Samco geng. Biru Samco cantik gila. Serius geng. Jom kita tengok dekat lah. Kita tengok dekat geng. Biru Samco. Aku chat kat member aku lah. Aku chat member aku. Dia yang suruh chat kan. Aku tak sempat. So aku bagi dia je. Okay, jom kita tengok balik dekat lah. Okay geng, ni dia geng. Ini dia barang dia. Ui. Kau tengok ni lah geng Biru Samco, biru Samco. Dan tu cover set dia. Cover set dia dalam plastik kita balut lah. So sekarang ni aku nak settlekan motor ni dulu. Aku nak pasang mana-mana. Pasang wiring dulu. Yang penting wiring dulu penting. Kita masukkan wiring apa semua. Lepas tu barulah kita pasang dia punya cover set apa semua lah. Okay, yang ni aku nak cat hitam balik. Yang ni apa semua aku nak cat hitam dulu. Kalau tak cantik geng. So kita kena cat lah. Bagi dia nampak kemas sikit. So owner pun dah tanya. Owner dah tanya. InsyaAllah sempat yang. Sebab yang ni tak ada masalah geng. Yang ni cuma dia tukar colour je. Dia tukar colour, dia bukan full restore. Semua dia buat untuk tukar colour. Dan dia touch up yang mana-mana barang yang tak elok lah. Yang buruk-buruk sikit, yang karat-karat ke, dia suruh cat balik. Dan tu dia punya cover engine lah untuk 2 biji motor ni. Apa yang ni barang dia tak ada masalah lah. Kita boleh masuk je. Cuma engine saja. Engine dia problem gila engine motor ni. So aku buat engine lain. Engine aku dah ambil ada punya grand shaft kat foundry. Aku dah pergi ambil buat balik grand shaft dia semua. Itu barang-barang dia. Grand shaft dia aku dah ambil. So cuma kita nak pasang saja. Engine tak perlu, biar dulu stop dulu, kita pasang body dulu. Bagi siap body naik. Dah settle lah, tak ada masalah lah. Yang penting wiring lambat sikit kan sebab kita nak set up dia wiring. Kita nak bagi cantik balik wiring dia kan, makan masa. Yang tu dah settle wiring semua complete, semua dah jadi kan. Kita belanja dulu sikit. Okay, on. Oh sorry, fuse. Okay, dah sambung. Horn dah bunyi. Hazard light aku bagi kat dia. Hazard light semua dah jadi belakang depan. Kan. Hazard light semua dah jadi dah. So motor ni tak ada masalah dah. Cuma hak ni je aku nak set up motor. Aku nak set up motor ni je. Kan yang biru Samco geng. Mantap kan biru Samco. Okey. Aku tak nak buang masa, jom kita layan untuk pemasangan kan. Okey, kalau video ni panjang aku akan dekat lah. Aku buat dua step. Kan. Okey geng. Layan. Okay geng, aku dah balut semua barang-barang ni. Aku dah balut. Aku tutup lah yang bahagian mata aku tak kena. So aku nak cat warna hitam. Aku akan cat warna hitam untuk ni. Okay, jom kasih layang kan.
Okay kan, motor ni dah siap, dah settle semua. So kira kita tunggu owner datang je. Kira tunggu owner datang untuk ambil, untuk pick up motor ni. So sekarang ni aku nak cuci dulu, lepas tu kita test ride lagi sekali. Kita tengok macam mana, apa-apa problem kan, kita nanti suruh lah customer tu datang balik, tak ada masalah punya kan. Sebab sekarang ni ada dalam warranty lah kira, macam tu. So semua dah settle, enjin pun sedap lah, boleh tahan. Cuma ada masalah bahagian clutch lah. Clutch dia guna clutch lokal. Aku tak tahulah mangkuk clutch tu macam mana. Susah dah nak adjust. Sebab dia baru beli barang tu, jadi terpaksa apa-apa pun kita nak pakai juga. Kalau nak sedap, kena pakai yang original dia lah, baru dia fit ngam gila. Sekarang ni dia ada macam masalah, dia macam time kita nak tok dia macam meraung, macam kelas tu tak makan, macam tu. So punca dia memang benda tu lah, yang makuk kelas dengan satu set kelas, sebab dia guna yang lokal kan. So aku nak cuci dulu geng, layang aku cuci dulu, lepas tu aku view motor ni. Okay. Okay geng, aku dah settle cuci semua ni. Okay, ini je hasil aku ni. Harap-harap owner puas hati lah. Okay, apa-apa pun kita bagi owner dulu, kita bagi owner tengok dan test dulu. Apa-apa problem nanti ya biar dia datang balik. Tak ada masalah, kita kasih dia puas hati. Mana yang tak ngam dengan dia rasa tak ngam, bagi tahu je. Itu saja kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.